Begitu, nama saya Muhammad Iqbal bin Abdul Halim. Nama pembina saya adalah Iqbal Halim. Saya sebenarnya bermula menulis ni lewat saya bermula masa COVID itu 2021 tapi saya dah bermula dengan sajak saya banyak tulis puisi sajak. Daripada sajak saya tulis cerpen, kemudian barulah saya tulis novel. Lepas tu ada tulis berita sikit, tulis esei sikit. Itulah perjalanan kerjaya saya sebagai seorang penulis lah. Buku merah ni, buku merah ni saya tulis masa saya tak bekerja. Masa tu saya berhenti kerja di Kulim. Saya tak bekerja selama setahun lah. Saya duduk rumah, habiskan duit simpanan. Lepas tu saya ada masa, saya tengok ada sayembara fiksi. Dia buat sayembara fiksi 5. Jadi saya rasa okey, mungkin saya boleh masuk lah sayembara ni. Dan saya tulis novel pertama saya dalam hidup lah. Sebelum saya tak pernah tulis novel. Saya tulis, cuma novel ni saya tulis berdasarkan sayembara lah. Saya baca buku-buku fiksi, kemudian saya tengok okey, kecenderungan fiksi macam ni. Jadi saya sebagai penulis kena tulis apa yang editor fiksi suka lah. Yang tu tips yang saya boleh bagi lah. Kalau ada mana-mana sini yang nak jadi penulis, kalau kita nak hantar kita punya novel ke hasil karya, kita kena baca dulu terbitan karya-karya daripada penerbit tu. Kemudian kita dah dapat gambaran, baru kita tulis. Ada setengah kata benda ni macam hipokrit sikit daripada segi penulis lah. Maksudnya penulis tu hipokrit, dia tulis benda yang editor suka, bukan benda yang dia suka. Tapi saya boleh cakap merah ni tak semestinya saya tulis apa yang dia suka, tapi saya tak suka. Pasal apa? Bila kita tulis satu novel, masa tempoh editing, kita perlu membaca dia, saya ingat dalam lebih dari 50 kali novel ni. Maksudnya daripada ayat pertama sampai ayat terakhir tu, kita kena baca dia berulang kali. Kita akan edit kesalahan, kemudian ada benda yang kita nak tambah, ada benda yang mungkin sebelum ni kita buat. Contoh macam bab pertama tatu belah kanan, bila bab akhir tatu belah kiri, macam air apa ni, macam tu maksud dia. Jadi memang tips dia untuk tulis novel, kita kena tulis apa yang kita minat. Dan tujuan saya tulis novel ni sebenarnya dia tema dia berat. Dia tema yang yang masyarakat tahu benda tu wujud, tapi masyarakat ignore dia, ataupun masyarakat buat-buat tak tahu, seolah macam benda tu tak wujud. Inilah tema yang saya letak tu ni, tema pelacuran, tema kongsi gelap, tema pembunuh upahan, transgender. Semuanya tema yang berat. Okay? Dan masa tempoh saya mencari research, penulis kena buat research bukan pakai tulis aku suka. Pasal pembaca akan tahu sama ada penulis tu pembohong. Jadi saya ada buka satu laman web yang saya akan cerita kat sini. Laman web tu adalah Pandora Box. Maksudnya siapa yang masuk dalam laman web tu, dia akan tahu semua kisah gelap yang ada kat Malaysia ni. Jadi dari situlah saya masuk dalam tu, saya berlakon sikit, tipu dia punya nickname pun semua. Orang tak tahu saya dalam tu. Kalau ada orang masuk pun tak tahu saya. Tukar nama pun semua. Jadi dari situlah saya baca reality apa yang ada dekat Malaysia ni. Jadi saya rasa okey, saya nak buat kisah ni. Kisah yang saya rasa semua orang nak tutup. Semua orang nak tutup. Dan ada orang yang hidup tanpa sedar tu. Saya ambil ini sebagai satu usaha saya lah. Satu usaha untuk sedarkan masyarakat yang masalah ni wujud. Dan kalau boleh, jangan terjebak lah. Jangan terjebak lah. Ada antara tempat yang saya rasa dah wujud lama, tapi tanpa apa-apa tindakan adalah di BM lah. Ada satu tempat tu yang semua orang BM tahu apa yang wujud dekat tempat tu, yang berdekatan dengan tempat pihak berkuasa, tapi tidak pernah ditutup kerana dia dijaga oleh tangan-tangan lain. Jadi kita sebagai orang yang nak report benda tu,
contoh lah, macam saya tengok, oh benda ni tak bagus ya, saya nak report. Saya rasa dua orang yang akan cari saya. Satu pihak kuasa, satu kongsi gelap lah, yang akan cari saya, akan cari keluarga saya. Jadi benda tu macam orang kata apa, membahayakan diri saya lah. Jadi saya tulis buku ni sebagai luahan, sebagai apa yang saya boleh tulis lah. Sebagai luahan, benda ni wujud dan jangan terjebak. Dalam kisah ni sebenarnya saya tak macam kisah ni saya tak buat dia sebagai popular tau. Saya tak buat yang mereka ni hidup seronok, duit banyak. Saya tak buat itu. Saya buatkan yang hidup mereka ni sengsara. Orang yang terlibat ni hidup ni sengsara. Dan secara kebetulan ada seorang yang saya kenal telah pun bertaubat. Dia dah jadi tabligh sekarang ni. Dia ada juga yang saya kongsi kisah dia dalam ni. Watak utama lah, watak Ray dalam ni. Yang dia cerita dekat saya kisah dia. Cuma kisah dia ni berlaku di Thailand. Jadi saya pernah pergi hajnya dah. Jadi saya tak boleh nak tulis latar belakang Thailand. Saya tulis latar belakang KL. Itu je dia punya beza dia. Maksudnya ada sedikit lah kisah-kisah benar yang dalam buku ni. Okay. Buku ni dia fast action lah. Maksudnya saya tulis dia macam novel, macam filem. Jadi orang baca tu macam siapa yang ada anxiety macam dia tak boleh baca. Dia dengkur, dia darah sikit, macam tu lah. Orang yang ada anxiety tak boleh baca lah. Orang yang pembaca buku isi yang biasa baca thriller, dia akan seronok lah baca buku ni. Ada yang bagi komen, dia orang boleh duduk baca dalam masa 2 jam dah settle lah baca buku ni. Jadi kalau ada yang berminat boleh lah. Yang ni saya dah tanda tangan semua siap lah. Ada apa soalan nak tanya? Buku ni salah satu yang menang daripada 6 novel yang telah menang Sayembara Fiksi 5. Semua ada 6 tajuk lah. Yang ni merah ni adalah salah seorang lah. Salah satu novel yang telah berjaya. Tahun ni fiksi terbit 3 novel saja. Tahun depan lagi 3 novel. Maksudnya lengkap lah 6 novel. Baru saja dilancarkan pada 5 tahun ni. Okay. Soalan. Ya. Buku tu Muslim owner ke halal status? Halal status ke Muslim owner? Untuk membaca matang. Ya betul. Dah ada level kat sini untuk membaca matang. Okay. Ada sedikit dia bukan sedikit lah, dia ada part-part yang sensitif lah. Yang dalam buku ni yang sensitif, macam gore tu sensitif lah. Ada unsur seksual sikit yang saya tulis tidak terlalu eksplisit. Dia panggil eksplisit lah. Pasal dia watak pelacur kan. Takkan saya nak cakap watak pelacur tu lepak kat masjid buat musrah kan. Macam tu lah, jadi ada sikit macam tu lah, sebab tu dia label dia untuk membaca matang. Ada soalan lagi? Tak ada? Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada, saya sudahi bicara buku saya setakat ini. Wallahu a'lam.